Satu perkongsian yang sedang menjadi perhatian ramai kini adalah mengenai penganjuran majlis solat hajat dan doa selamat buat YB Syed Saddiq yang dijadualkan berlangsung pada 25 Jun selepas waktu maghrib. Berdasarkan maklumat yang dikongsikan, majlis tersebut akan diadakan di Masjid Tengku Kelana Jaya Petra dan terbuka kepada orang ramai yang ingin sama-sama hadir memberikan sokongan serta mendoakan kesejahteraan beliau. Antara agenda yang telah disenaraikan termasuk kehadiran para tetamu, solat maghrib berjemaah, doa selamat, solat isyak, solat hajat dan diakhiri dengan jamuan makan. Perkongsian mengenai majlis ini turut mendapat perhatian netizen di media sosial. Rata-rata mendoakan agar segala urusan Syed Saddiq dipermudahkan dan diberikan kekuatan menghadapi apa jua cabaran yang sedang dilalui. Malah terdapat juga netizen yang menitipkan doa agar segala perancangan masa depan beliau berjalan dengan lancar. Tidak kurang juga yang mengaitkan nama Bella Astilah yang sejak kebelakangan ini sering menjadi perhatian ramai bersama Syed Saddiq. Meninjau ruangan komen, ramai yang meninggalkan ucapan seperti, "Semoga dipermudahkan segala urusan, semoga diberikan kemenangan dan kekuatan," serta "Amin" sebagai tanda sokongan dan doa mereka. Apa yang menarik, majlis seperti ini memperlihatkan bagaimana masyarakat masih memilih pendekatan doa dan sokongan moral dalam menghadapi sesuatu ujian kehidupan. Bagi mereka yang berhasrat hadir, pihak penganjur turut berkongsi beberapa panduan termasuk berpakaian sopan dan menutup aurat sepanjang majlis berlangsung. Apapun, sama ada sebagai penyokong mahupun pemerhati, ramai berharap agar segala urusan Syed Saddiq dipermudahkan dan diberikan yang terbaik pada masa akan datang. Apa pendapat anda mengenai majlis yang bakal berlangsung pada 25 Jun ini? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen dan jangan lupa tekan butang like serta subscribe untuk lebih banyak perkembangan terkini.